Pacu nama Cina Pacu apa dia? Yo Hok Seng. Yo Hot Sing. Umur 71 tahun lah ni. Lepas tu kalau hari tu aku pergi ke Aswara, tengok video aku buat video hari tu ialah Pacu buat persembahan di Aswara tu ialah Cinta Dua Darjat. Ya. Dalam wayang kulit ni berapa episod berlaku? Dalam wayang kulit dia banyak episod. Lepas dia kita tulis saja lebih kurang dalam 20. 20. So bila kalau macam nak pergi persembahan kan, episod berapa lagu mana apa dia? Pacu pilih. Kita lagu tu kita tengok kat dia orang yang panggil kita tu lah. Penganjur dia tu. Dia kata malam ni kita nak buat cerita Hanuman Tenggiling. Kita kena buat Hanuman Tenggiling. Dia buat ya? Dia. Bukan kita bukan Pacu sendiri. Bukan. Dia kena atas orang panggil kita. Dia nak dia kapung tu suka cerita tu, kapung tu suka cerita tu, maknanya tanya dia dah. Sini orang suka cerita apa, dia kata orang sini dia melibatkan anime cerita tu nak rancak-rancak. Kita kena bawa cerita banyak anime dah. Bagi Pacu sendirilah. Episod agak apa paling Pacu suka sekali? Perang ke? Kita suka cerita itu lah, cerita mana cerita perang. Cerita perang melibatkan ramai anime. Contohnya macam kita kata kita 5 pahlawan dia melibatkan 5 anime. Dia ada anime kebutan, anime ikan, anime kebatu, anime terkiling, anime terganggu. Maknanya dia dari cerita banyak anime ni, dia banyak berlaku peperang ni. Lepas tu suara tu 5 ni suara lain-lain berlaku? Dia lain, dia suara. Sebab itulah kita nak menjadikan suara untuk dalam ni, kita kena training biar kurangnya 10 nada lagu. 10 nada ada suara. Barulah kita boleh jadi tok dalam. Sebabnya dia dari patung air kulit dia banyak-banyak ni, maknanya dia tak sama lah. Itu dia.